semua akan terbogel. Perangai engkau akan dibogelkan. Engkau punya kewangan akan dibogelkan. Hutang-hutang semua tu akan keluar lah. Cinta je tak boleh buat korang kenyang. Dalam perkahwinan, cinta, sayang tu semua tak cukup. Dekat Selangor ni je, dari Januari 2025 sampailah sekarang, lebih 10,000 kes cerai direkodkan disebabkan kewangan dan komunikasi. Tolong fahamkan, nak cari pasangan bukan sekadar rupa. Bukan sekadar sayang, cinta. Tapi korang kena cari yang betul-betul sekufu dan sefahaman. Sebab itulah sekufu bukan bermaksud gaji saja. Kalau gaji dia RM5,000 dan gaji engkau RM6,000, adakah itu sekufu? Tak juga. Sebab kalau gaji engkau RM6,000 tapi engkau dalam between Netflix, Amazon Prime dengan Hulu contohnya, engkau kata tak apalah, kita tengok TV free saja. Walaupun gaji yang sama tapi budgetingnya lain, prioritas dia lain, tak sekufu lah. Ini yang dinamakan sekufu dari segi kehidupan. Bila dah kahwin nanti, kita jangan tanya, awak sayang saya tak? Tapi kita tanya, macam mana nak uruskan kehidupan kita sama-sama? Bil rumah, siapa nak bayar? Lelaki by the way. Installment rumah, siapa nak bayar? Lelaki by the way. Makan, minum, pakaian, siapa nak bayar? Lelaki by the way. Sebab itulah kita kena berpijak di dunia yang nyata. Kalau dari awal tak pernah bincang pasal duit, ataupun pasangan asyik elak bila cakap pasal topik kewangan, jangan terkejut ya. Bila nanti dah kahwin nanti keluarlah ayat, awak ni kedekut, awak ni boros, ataupun awak ni asyik fikir pasal duit je lah. Padahal dua-dua memang tak pernah pun duduk semeja sebelum kahwin ya, dan kira sama-sama. Sebab itulah I selalu cakap, sebelum kahwin, borak dulu pasal kewangan. Tak kisahlah you tanya dia, awak ada berapa hutang? Nah, ni saya pergi sitos report. Clean. Awak pula, saya tengok awak pergi sitos. Tak apa. Sitos semua private. Apa hal aku boleh tunjuk aku punya, kau tak tunjuk kau punya? Kalau sekarang pun tak berani nak borak pasal duit, macam mana nak bina hidup sama-sama nanti. So, nak tanya lah, korang semua ni pernah tak tanya pasal topik kewangan dengan pasangan? Kalau awal-awal tak selesa, tak apa lagi dia. Kalau saya tunjuk lah, adalah hutang-hutang sikit, itu tak apa. Tapi kalau dia defensif, awak ni kenapa nak tanya pasal duit saya? Awak tak percaya pasal saya ke? Red flag.